Tak cukup harga minyak naik, tarif elektrik pun naik juga. Ya betul. Dah tahun 2026 ni pun masih ada lagi yang gatal tangan nak sunting berita palsu semata-mata nak buat orang ramai panik. Baru-baru ni MCMC telah memulakan siasatan terhadap 17 individu yang dipercayai menyebarkan maklumat palsu pasal kenaikan tarif elektrik. Dan cara diorang ni sebenarnya agak licik lah kan. Diorang gunakan elemen reka grafik berita Astro Awani yang telah pun disunting untuk nampak macam berita betul lah dekat Facebook, Threads dan juga WhatsApp. Tapi akhirnya kantoi jugalah kan. Sebab kandungan tu sebenarnya palsu dan sengaja dibuat untuk cetuskan kegelisahan masyarakat. Dan siasatan sekarang dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan kalau sabit kesalahan, denda maksimum boleh berjejak hampir RM500,000 Malaysia ataupun penjara sampai 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan pihak MCMC memandang seriuslah sebarang penyalahgunaan platform digital yang bertujuan untuk mengelulukan orang ramai. Dan tindakan tegas memang akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang. Dan ingat, sebelum nak share apa-apa maklumat, tolonglah semak dulu sumber rasmi kan. Janganlah kita ni jadi ejen penyebar fitnah yang akhirnya menyusahkan diri sendiri dan juga ketenteraman awam. Jadilah pengguna digital yang bijak dan bertanggungjawab. Aizuddin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.